All tu saya. Sekarang saya yang pertama. Masa akan tiba. Bertenanglah anakku. Tidak. InsyaAllah mereka tak akan melompat dari sini kawan-kawan. Lepas tu, janganlah kita ada masalah pula. Mari sini, kita ambil barang tu untuk Diablo juga. Romeo, apa yang kau buat, Romeo? Kajak, taksi kajak aku ni. Anak jantan aku. Bagus, pandai. Ke tepi kejap, biar aku lalu. Abang, ramai sangat tanya pasal bawa jalan-jalan Diablo tu. Lelaki tu, dia sangat kuat. Tarik kuat sangat. Dia betul-betul buat saya penat sangat. Sehingga itu dah lama berada di latar belakang Diablo. Saya cakap, mari kita tampilkan dia semula. Sila. Kau buat apa, sayang? Shaila pun nak diikat dan dibawa pergi juga. Aku tak boleh ikat yang ini. Dia serang semua orang, korang pun tahu. Terutama kalau dia nampak anjing yang lebih lemah dari dia. Shaila terus terkam tanpa berlengah. Dia memang sangat psiko dalam hal itu. Sekurang-kurangnya, sangka yang saya beli sekarang memang besar, sangat besar. Di sini dia juga lebih selesa sedikit. Sebab itu saya tak boleh ikat dia di luar. Mana tahu apa yang akan jadi. Sebab dia terus menerkam. Diablo. Tyson, jangan pergi ke sebelah dia. Jangan pergi dekat dia. Tunggu sekejap. Tengoklah, kaki Va pun dah sembuh. Dah, tak ada apa-apa. Ya, harimau ku. Mari sini. Perlahan anakku, perlahan Diablo. Abang, ini sangat teruk. Ada kekuatan dalam benda ni, bukan biasa-biasa. Bila dia tarik, kau tahulah. Mari sini, biar aku pergi ke sebelah skrin. Baiklah Tyson, bertenan Tyson. Dia naik minyak lagi. Tyson lah tu. Saya sayang. Hup! Hector kembali naik minyak. Hup! Hup! Hector, sekarang tengok. Hector tak serang Diablo seteruk dia serang Pashi. Tahu kenapa? Saya dah cakap dengan Diablo sebelum ni. Hector tu kawan. Mereka dah kenal satu sama lain dari tempat mereka duduk sebelum ni. Sebab dua-dua datang dari taman yang sama dulu. Sebab tu tengok, Diablo tak cakap apa-apa kat dia. Sebelum ni pun, dia pernah serang Diablo. Hup. Mari sini, cuba pergi dekat Isabel pula. Isabel macam nak serang dia ni. Tengoklah kat Isabel tu. Sayang, bertenang. Mari sini Diablo. Cubalah itu. Hey. Hup, hup, hup. Isabel, kepala kamu sebesar mulut Diablo sayang. Dia bijak. Dia bijak sayang. Baiklah, berhenti. Dia sudah tenang. Mari, bawa juga Reina bersama kamu. Reina, kan? Kali terakhir kita perkenalkan dia, dia menyerang Diablo. Itu yang saya ingat. Tengok, dia dah naik atas pula. Reina suka tak dengan Diablo, anak. Anak saya memang bijak. Sabar, tenang. Macam mana Reina bermain? Mari sini, pergi dekat Reina sekarang. Reina, lari sikit anak. Hop. Sabar anak, sabar anak, sabar anak. Adalah. Marla pun pandang ke arah pakcik. Dia tunggu di sebelah pakcik. Tengok tu. Hop. Sekarang tengok, Diablo pula. Baiklah, sekarang saya nak cakap sesuatu. Hop. Hop. Bangun sekarang, jangan cakap apa-apalah. Masya Allah, anjing-anjing pun nampak tenang sekarang. Demi Allah, memang ada ketenangan. Tak ada yang cakap apa-apa, tak ada yang berkawan dengan Diablo. Tyson, lari cepat nak. Mari kita pergi dekat Asia sekarang. Miran, apa khabar Gokan? Kau pun dah berkenalan dengan Diablo? Leo memang kelakar sangat. Muka Leo ni buat aku tak tahan kawan-kawan. Leo ni singa aku, anak aku. Nanti bila kau dah besar sikit, kau pun akan bawa jalan-jalan macam ni, faham? Mari Diablo, mari. Sekarang, mari kita biarkan mereka hidup dulu di sini kawan-kawan. Biar mereka hidup satu sama lain dari pagar dulu. Selepas itu, saya akan lepaskan juga. Saya bukan tak percaya pada Diablo, tapi saya tak boleh percaya pada Asha di sini. Ya anak, baiklah. Makcik kau. Kau nak aku ceritakan tentang kau ke? Sekarang aku lepaskan, mari sini. 1, 2, 3. Pergi nak. Semoga hari Pazam kita diberkati. Baiklah, sekarang mereka sedang saling menghidup. Kau tahu kenapa aku tak percaya pada Asha? Asha tiba-tiba menyerang kawan-kawan. Sebab itu aku tak boleh betul-betul percaya pada Asha.
Masa mula-mula datang dulu, dia pun cuba nak dominasi anjing jantan. Sekarang dia dah agak tenang sikit. Tengok. Hei, kawan. Hei. Diam. Tengok, dia bergaduh. Kau nampak tak? Mereka bergaduh kecil. Asia menyentap. Tengok tu. Aku dah cakap dengan korang. Nampak tak? Diablo tak balas pun dekat Asia. Cicit. Tapi Asia pun susah nak dijangka sekarang. Saya pun tak pasti sangat. Harap-harap mereka tak bergaduh. Tengok, Asia pun dah mula tak boleh dikawal oleh kau. Tenang, nak. Ini masa mereka masih terikat pada pagar dawai itu. Diablo dan dia bergaduh, kawan-kawan. Weh, dia menarkan. Sabar anakku, sabar. Hati-hati ya. Mari sini. Jangan buat benda pelik-pelik, nanti kita dapat masalah. Sabar. Lalu. Tunggu. Dusun tidak campur tangan. Tengoklah Asia. Oh ya, Diablo tak menyerang untuk pengetahuan korang. Korang tahu tak macam mana Diablo? Anjing betina tu jual mahal. Bukan contoh yang baik pun. Kepala aku sakit, janganlah. Bila jantan paksa, betina tu akan pukul dia. Faham tak? Jantan tu sebenarnya tak serang betina tu kat situ. Tapi Asia tu kuat sangat. Sampai Diablo yang besar tu pun, dia boleh tumbangkan. Kau nampak kan? Dekat situ, Diablo pun memang besar sangat. Tapi Diablo nak serang dia, tapi langsung tak serang pun. Kalau betul-betul nak serang, mesti mereka bergaduh. Terus berpisah. Ini semua cuma menggatal je. Biar saya cakap macam ni, ini memang menggatal je. Tapi Asia ni jenis setia. Nampaknya dia dah terima pakcik tu. Kamu nampak tak? Dia tak benarkan lelaki lain. Tengok, dia marah pada dia. Mari kita ikut lagi sekejap. Mari. Macam mana Diablo boleh mengamuk macam tu? Sabar anak, sabar. Mari. Tak, bukan menggatal. Asia yang tarik balik kata-kata ayah tadi anakku. Kali ini kau... Oh, kau tak buat ke? Tengok, dia marah. Tengok. Mata Diablo terbeliak macam fantasi. Cuba tengok tu. Aslan, mari sini. Mari sini anakku, mari. Syari kata, Aslan masih belum habis musim berahi. Dia benarkan. Dia masih belum habis musim berahi, kawan-kawan. Atau dah habis ke? Aku pun tak pasti, Ali. Sekejap kau benarkan, sekejap tak benarkan, Ali. Apa yang kau buat pun tak jelas. Tapi sudah tentu, ada juga perasaan bila baru berkenalan. Mari. Aku ikut dengan penuh rasa ingin tahu. Nak tengok ada apa-apa yang akan berlaku atau tidak. Mereka dah mula betul-betul biasa antara satu sama lain. Baiklah kau pakcik, ayah. Tenang anakku, tenang. Asal aku, tenang. Shh. Mari sini, mari. Mari, kenapa kamu menjerit? Hei, kenapa kamu menjerit anakku? Si kacak saya. Cuba tenang dulu. Sebenarnya, reaksinya macam yang kamu boleh nampak sekarang. Asia. Sebab dia pun sedang berahi. Diablo tak kata apa-apa bila dia menyerang. Kalau waktu lain, mesti dia tegur. Sebab di sini dia tengah kejar yang sedang berahi. Lelaki, dia sedikit mengundur diri ke belakang. Sebab itu, kita tak perlu terlalu menguji batas. Sekarang giliran Aslan. Akan ada batasan. Diablo akan jadi bersemangat. Kali ini mereka betul-betul akan bergaduh. Kedua-duanya anjing yang sangat kuat. Kali ini saya akan sangat sukar untuk meleraikan mereka, kawan-kawan. Sebab kita tahu kekuatan gigitan Diablo. Dia akan menggigit kuat semasa buat aktiviti gigit gantung. Memang dia akan kunci dengan kuat. Apa pun boleh jadi. Saya tak dapat agak apa-apa dengan Diablo. Hei, tengok sini. Tidak. Altu kemari, altu kemari. Tidak, Diablo. Mari. Abang, Lena pun serang atuk kat sana. Bagus dah, lepaskan dah. Sekarang saya tak benarkan mengawan, kawan-kawan. Saya tinggal.
Sebenarnya, saya seorang lelaki muda. Bukan yang hanya pandai berkata-kata. Sebenarnya bukan yang hanya diperkatakan. Tapi tengok sekarang, nafas Diablo sangat baik. Tengok sebelum ini. Alak, diam. Pergi. Dulu, bila dia lari 2 kali, haiwan tu dah penat sangat. Tengok sekarang, berapa kali? Dah setengah jam agaknya dia di luar. Dekat situ pun dia guna semua tenaganya. Tengok sekarang, nafas dia memang terbaik. Kita kena kuruskan dia sikit. Dia dah pulih sepenuhnya. Dia jadi lebih baik. Nampak tak? Tenaga haiwan tu dah kembali. Dulu dia tak boleh bangun. Tercungap-cungap. Sari kata K. Sekarang saya tak sentuh dia kawan-kawan. Memang sengaja. Mereka sedang berebut untuk menunjukkan siapa yang dominan. Kamu faham? Sebab itu saya tak campur tangan maksud saya. Sekarang mari kita asingkan. Ini takkan berakhir dengan baik. Ini takkan berakhir dengan baik. Sebab Diablo agak melampaui batas. Ya, di sini saya tak patut masuk campur. Sebagai contoh, kalau saya masuk campur di sini, tahu tak apa yang akan jadi? Diablo pun akan dapat semangat daripada saya dan terus serang dia. Faham tak? Supaya tak jadi huru-hara, Diablo terima apa yang Nazli cakap. Sebab tu dia diam je. Tapi kalau Diablo buat sikit je, mulut dia luka kawan-kawan. Sebab tu, mari kita keluarkan dia. Asia memang perempuan yang bermaruah. Baguslah anakku. Si jantan tu dah anggap dia milik dia. Tak bagi jantan lain dekat dengan dia. Korang nampak tak? Biar aku tengok kejap. Fikiran Diablo masih di situ. Tapi cuma benda itu saja. Dia dah koyakkan bahagian sini pada rantai leher dia. Gila betul. Tak ada bekas gigit. Tak ada kesan gigi langsung. Tengok tu. Memang langsung tak ada bekas gigit. Maksud kau, mereka sebenarnya tak bergaduh betul-betul kat sini. Mungkin Diablo tergigit lidah sendiri ke apa kat situ. Anjing memang kadang-kadang jadi macam tu. Itu luka dia. Maksudnya, Asya langsung tak cederakan dia. Tengok, aku sentuh tempat yang dia gigit tangan aku tu. Dia buat macam nak gigit, macam nak pukul. Tapi dia tak gigit pun. Cuma dia tekan je. Maksudnya dia tunjukkan dominasi dia. Faham tak? Diablo terima sebab dia betina. Mari sini. Ya, kalau anjing tu jantan, kau memang takkan dapat tengok pemandangan yang sama. Kalau anjing tu jantan, dia terus tarik. Mari. Saya tenang je, awak pun dah naik semangat ke? Aduh, saya terlupa tentang Romeo. Demi Allah, ia sangat kecil. Saya terlupa tentang dia, minta dijauhkan Allah. Mereka saling bergaduh, tapi tak ada masalah. Mari tengok Diablo. Abang, Diablo masih dengan Asya. Dia tak nak datang pun. Mari sini, pakcik. Mari saya kurungkan awak sekejap. Minum air kamu. Cuba, relax dulu. Mari sini. Sekarang biar saya letak kamu dalam sangkar bersama kawan-kawan kamu. Biar dia masuk ke dalam sangkarnya. Marla. Malah tengah fikirkan Diablo, tengok tu. Aduh, kalaulah yang ni tengah berahi. Kalau kita tak alami kejadian macam tu, kalau aku dapat jodohkan dua-dua tu, memanglah, bro, kita akan dapat anak-anak yang gila dari dua-dua tu. Bro, dua-dua memang berkualiti, memang garah keturunan elok, sumpah. Hal berahi ni, kali ni betul-betul buat aku rasa tak sedap hati. Macam mana kita boleh alami nasib malang macam ni? Tak apalah, lain kali datanglah sini. Mari kita ambil pakcik dari situ. Aku tak tipu, semua geng tu ikut aku ke mana saja. Tengoklah mereka tu. Untuk kalian seterusnya juga. Korang rasa macam mana kalau aku letak Hector sebelah Asya? Ada pendapat korang? Asia. Kalau Asia buat gerakan yang sama pada Hector, apa yang Hector akan buat? Tulis di ruangan komen, saya betul-betul nak tahu. Kalau kamu nak, lain kali saya akan rakam dia juga. Sekali dengan Asya. Mari kita letak Hector, tengok dia bagi reaksi yang sama ke tak. Contohnya, bayangkan kalau Hades ada di sini. Hades takkan buat macam Diablo, dia takkan kalah begitu saja. Hades memang ganas. Sebenarnya, Hades memang tak suka Asia pun. Dia serang bila nampak. Tapi kalau benda yang sama berlaku pada Hades, saya pun tak boleh rakam video tu. Hades memang garang. Saya tahu apa yang akan jadi pada saya nanti. Saya kena perkenalkan dia di luar dengan tali. Kalau kamu nak, saya boleh buat macam tu. Tapi nak lepas bebas tu susah sikit. Mari sini, pakcik. Sekarang, pakcik. Dia bangga dengan Asya. Cuba lalu, boleh saja. Lalu, tuan. Tengok. Asya rindu pada pakcik. Nampak tak? Tengok, Asya rindu. Dia tak cakap apa-apa pada saya. Tapi pada Diablo, dia betul-betul marah. Dia langsung tak benarkan Diablo jadi pasangannya, kawan-kawan. Hari ini juga untuk anda semua.
Saya fikir nak perkenalkan Diablo dengan Asya dan rakam video. Reaksi dia terkejutkan saya sebab saya sangka Asya akan benarkan saya sebelum rakam video. Dia tak benarkan. Saya memang terkejut. Malah, selepas itu dia baringkan Diablo ke lantai. Dia terus naik angin sebab tak bagi izin. Diablo pun tak balas. Sebenarnya, Diablo di sini agak beradab. Dia buat apa yang sepatutnya seekor anjing jantan lakukan. Memang sepatutnya begitulah, biasanya. Biasanya, Alhamdulillah kita berjaya harumi tanpa ada yang cedera, kawan-kawan. Seperti yang saya katakan, kalau anda mahu, tulis di ruangan komen. Lain kali saya akan bawa keluar Hector. Saya akan letak dia di sebelah Asya, tengok. Dia tak kata apa-apa, nampak tak? Dia langsung tak kata apa-apa. Nampak? Sebab dia, jangan rakam bahagian ini. Dia dah anggap dia sebagai pasangannya. Sebab itu, tengoklah lagi. Dia tak nak isteri lain selain Asya di sisinya. Demi Allah, memang hebat. Asya memang gadis yang bermaruah, kawan-kawan. Ayo, saya sangat sayangkan kamu semua. Jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal. Semoga sentiasa sejahtera, sahabat-sahabatku.